Perhimpunan Sambutan Hari Malaysia Peringkat Sarawak akan berlangsung di Dataran Lapangan Terbang Lama Bintulu malam ini. Abang Iskandar Shah Abang Rosli di Bintulu ada laporannya. Teruskan Iskandar. Baik, terima kasih Buma. Tinggal beberapa jam sahaja lagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2025 akan berlangsung dengan penuh semangat patriotik melibatkan pelbagai agensi termasuk Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Bagi mengulas lanjut bersama-sama saya ketika ini Puan Ros Alizawati binti Nur Aziz, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan Sarawak yang terlibat secara langsung dalam penganjuran program pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, Puan, boleh terangkan apakah mesej utama yang ingin disampaikan melalui sambutan Hari Malaysia? Okey, kita ketahui bahawa sambutan Hari Malaysia bukan simbolik semata-mata, tetapi mesej yang kita ingin sampaikan adalah untuk kita menghargai jasa pejuang pemimpin terdahulu yang bertungkus lumus untuk memastikan bahawa pembentukan negara kita Malaysia pada tahun 1963, dan kita juga ingin memastikan bahawa pembentukan Malaysia ini bukan saja untuk makluman bukan saja meniti di bibir mulut, tetapi untuk generasi muda bersama-sama menghayati erti sebenar kemerdekaan dan juga memastikan keamanan terus wujud di Malaysia ini. Okey, bagaimana pula peranan golongan muda dalam menghayati Hari Malaysia? Okey, kita mengetahui bahawa generasi muda ini merupakan pelapis warisan negara. Jadi kita berharaplah semoga dengan adanya sambutan Hari Malaysia ini, mereka bukan sekadar mengetahui tentang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga terus bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan semangat patriotisme terus tinggi dalam diri masing-masing, memastikan keamanan terus wujud dan juga menyumbang ke dalam pembangunan negara Malaysia jugalah di masa depan. Okey, apakah harapan Puan sempena Hari Malaysia tahun ini? Okey, harapan saya semoga rakyat Malaysia akan terus bersatu padu meneruskan perpaduan yang telah kita ada, walaupun kita pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang, kita tetap terus utuh dalam memastikan bahawa negara kita terus aman, damai, dan juga sebagai sambutan Hari Malaysia pada hari ini, kita semoga yang menjadi pendorong kepada kita jugalah untuk sama-sama memastikan bahawa Malaysia terus maju, kekal makmur dan juga terus aman di bawah berkonsepkan aspirasi Malaysia Madani. Okey, terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi.